Yang ni fadilat sedekah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar 7. Kesemuanya adalah hadis. 1. Setiap sen yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Syarat sedekah itu kerana Allah. 1. 2. Inna sadaqata sir. Sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan tudfi'u ghadabar Rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa. Tuan-tuan, semua kita ada dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. Kita tak tahu. Malam ni tuan-tuan, kita semua tahu rahsia ni dibongkarkan oleh Nabi, iaitulah sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah. Sebab tu Allah pilih untuk tulis pintu syurga yang 8 itu, salah satunya babus sadaqah, pintu sedekah. Siapa-siapa yang telah pun merasakan kemanisan dan rahsia sedekah, ni saya umum tuan-tuan, siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah, yang ni saya jumpa ramai dah,